tu pop dalam kepala. Saya dengar bengkel berfikir ni, saya pelik. Berfikir pun kena ada bengkel. Berfikir kan senang je kan. Saya pun macam alah malas nak pergi bengkel berfikir. Macam bengkel bernafas, bengkel macam tu lah. Yelah berfikir. Bila datang bengkel ni saya belajar macam berfikir tu, kita buat nota dan kita fikir soalan-soalan dia. Kita pandang benda tu dalam sudut lain. Macam kalau saya baca nota, baca je lah, hafal je lah. Tapi kalau yang ni dia ajar kenapa, apa, macam mana, dia rangsang terus. So macam bila jawab soalan dalam exam kan dia tanya soalan. So bila kita terbiasa dengan soalan-soalan yang kita tanya, macam tu pop dalam kepala. Senang. Bagi saya teknik ni teknik yang baru dan berkesan. Macam mana TBC ni ajar awak berfikir? Kalau kita nak belajar ni, kita kena banyak soal. Tapi macam mana kita nak soal kalau kita tak berfikir? Awal kita soal, kita akan latih kita punya akal kita untuk banyak berfikir. Dan kat dalam bengkel ni dia ajar kita dengan spesifik lagi apa benda kita nak kena soal. So kita fikir tu dari panduan dia lah, bukan kita berfikir keluar pergi tajuk lain. Apa yang saya dapat pada hari ini adalah cara yang lebih efektif untuk buat nota. Dia banyak pakai short form, lepas tu dia banyak keluarkan soalan, lepas tu